Nah ni kak. Oh, makan tu tadi. Sini tu. Hah. Oh. Ui, usap. Kapatin. Ui. Ada samak yang ada samak. Ai. Ya kan besar. Ui. Ada. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kan. Berjumpa lagi tadi Amirul Ali Channel. Okey kan, petang ni aku nak main mengai puyuh dekat spot tahan taut sebelum ni kemarin. Jom kita nak try sebab aku nampak ada menangkap ikan puyuh kan. Kita aku dah bawa taut sekali, saya nak balik ni baru kita tahan taut. Okey, jom. Kita try dulu. Let's go. Okey geng. Aku dah bawa 2 bong. Kita try dulu. Tengok menangkap sakan tak? Ringgit lah kita pakai. Beli RM3 cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Granda Musashi. Okey, nice. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramah. First drop. Oh, makan lah. First drop. Ada yang usik. Okey, kecil. Aduh. Mau tenggelam ni. Kecil kot. Oh. Tak buat lari pun. Oh. Oh. Sap. Ui, tak kat. Ui, first drop dah balas ni. Ada ni. Kecil bukan banyak kot. Bismillahirrahmanirrahim. Sentok. Dekat kak. Ada ni kak. Oh, makan terus tadi. Sini. Ha. Tak makan macam tu. Sak ni betul apa yang dekat. Apa kita ambil dulu. Yang pertama. Mantap. Tak kumpau. Bismillah. Try lain. Oh, makan lah. Oh, sap. Okey. Saiz sama. Ni nak bawa pantau. Janji tak kumpau. Bismillah. Makan terus tak. Oh ni. Tak tenggelam pun. Weh ada. Tak tarik pun. Kakak dah ada. Mantap. Aku ingat nak main 2 bok kan. Tapi 1 bok ni tali aku lupa buruh. Tak perasan nak tak ada tali tu. Bila nak buka tengok air. Tak ada tali nak pakai pun. Tali lebih pun tak bawa. Oh, pakai 1 lah. Saya tak menang tangan tak ni. Tapi nak balik kita hantuk lah. Rosak sangat. Bismillah. Oh tu. Oh, sak. Ui. Dekat. Tenggelam lah tu. Oh, ui. Ada sambak tu. Ikan kecil ni. Oh, sak. Ui, usap. Ui. Kapatin. Kapatin kan. Anak patin. Duh. Main mana orang ni? Ikan patin geng. Barik ni. Ingat ikan puyuh.
Nangkap banyak-banyak tu anak patin ni kot. Mantap. Sak. Ui, tak kat. Bismillah. Sak. Okey. Cekak ni. Puyuh. Puyuh saiz taut ni. Nak main, nak tahan taut. Alhamdulillah. Laju-laju ni kan kecil ni. Nampak tu. Sak. Allah. Puyuh. Comel lote. Ngam-ngam ni. Pak umpan taut. Ui. Ini. Bagus. Sak. Papu. Lagi ni. Bismillah. Ui, balah. Ada yang balah yang. Sentok. Oi, dekat. Nampak dia ambil tu. Tu. Sambak tu. Sambak. Yang kecil. Allah je tu. Tuk sambak laju. Tu. Dekat pun. Ya. Sak ni banyak. Sak tak ada lagi. Tak ada sak. Bujur tu. Tu. Sak. Allah. Itu. Bye-bye. Sak. Ui, tak kat. Okey, makan. Sak. Okey, sekok lagi. Wish, ni kalau nak buat umpan bubur belut pun okey ni sak ni. Mantap. Okey kan, ikan banyak tapi kecil-kecil. Kita try bang 2-3 ekor ni ke. Lepas tu kita tahan tuk lah. Tu kita balik. Dah pun dah dekat ke 7 ni. Bismillah. Ui, sambak oi. Sambak. Kecil-kecil tu. Oi, tak dekat. Bismillah. Sambak tu. Lu. Kan tu. Tak aku besar kot. Bismillah. Okey. Tengok saiz-saiz ni lah. Saiz ni buat umpan tok elok ni. Tak buat umpan bubur belut. Satu bubur belut sekok ni pun cukup ni. Saiz ni. Alhamdulillah. Okey, try sikit. Okey, sebelum balik kita tahan tok. Kuat tak banyak lah, 7 lah tok ni. Okey, umpan sepat ronggeng. Ni yang pertama kita tahan kat tepi pokok pisang. Bismillah. Okey, mantap. Jom. Ada sambak geng, ada sambak. Aduh, mati tu ikan. Kawan sambak tak kena. Okey, tahan ni satu geng. Tahan ni lucut. Pagi tadi.
Tebus satu. Oh dah. Mantap sekali. Puyuh kita pakai. Jom. Okey, tahun ni tebus satu. Ada lor ayak kat sini. Ni umpan nak puyuh. Bismillah. Nak puyuh fresh baru dapat tadi. Okey, dah masuk. Okey guys, ni tok yang last. Tebus kat bawah pokok pisang ni. Pakai umpan sepak. Bismillah. Okey, mantap. Jom. Kita balik dulu. Okey gang, ni dia hasil kita mengai puyuh. Tak besar yang petang ni. Patin dapat kat tekok. Aku nak belah nak patin ni. Tadi 5 ekor aku dah buat umpan tok tadi, tinggal banyak ni ya. Kat ni boleh lah nak buat umpan bubu belut besar-besar ni. Okey, esok pagi kita pergi tengok. Tok tak. Mantap. Okey gang, jom kita pergi check tok pagi ni. Tak ada hasil lah. Lewat sikit lah sebab duk tengok bola tadi. 10 ni. Okey, yang pertama tak ada. Umpan ada. Umpan habis. Tak ada makan lah ni. Okey, tak apa. Jom tengok ni. Wih, ni kena oi. Okay, yang kedua ni kena oi. Tu bong itu sampai duk layak. Dah kedok ikan ni. Sak bah. Wih, sak ni. Bismillah. Ai. Ya kan besar. Curut saja. Boleh lagi. Tak kumpau. Tak nak tercabut tu. Alhamdulillah, rezeki kita mah. Okey. Mantap. Jom. Dan ni ada kedok ni. Tak ada. Pambi. Apa? Nampak cok ni. Yang ni umpan habis tak? Oh. Makan awal ni. Wih, ni kena. Ni kena kan? Macam pun tu. Sangat kecil. Kita tengok. Tarik sampai rapat ni. Oi. Ada saiz. Ingat besar. Saiz tadi juga. Ingat besar. Alhamdulillah ada juga. Hitam elok. Kain ni kalau kena tak peluang dah. Alhamdulillah ada ekor. Mantap. Yang ni tak kena umpan habis kot. Habis tak mecek malam. Tak apa. Jom tengok ni. Okey, ni yang last. Hak ni tak kena kok. Tapi sambak ni. Sebab dia punya kai tu terbelit. Tak sayang tak cek umpan. Kalau main ganti umpan semalam, mungkin ada. Tak apa. Rezeki dia. Okey, alhamdulillah semua dah cek. 2 daripada 7 kena. Let's go umpan. Okey gang, ni dah hasil bagi ni 2 ekor saja. Daripada 7 tek. Ikan pun tak besar. Boleh lah buat nak tambah-tambah. Dalam tu nanti kita boleh pergi jual sekali.
Banyak orang ni. Alhamdulillah. Rezeki juga tu. Mantap. Okey lah kan, banyak aktiviti kita kali ni sampai saja. Tapi mengai puyuh dengan tahan taup. Awal tu kita mengai puyuh. Ingat ada besar-besar tapi banyak ikan kecil-kecil lah spot tu. Tak tahu mungkin tak besar lagi kot. Lepas tu ikan puyuh kita dapat tu aku buat umpan taup pula. Alhamdulillah ada juga hasil taup 2 ekor kot. Jadi tak kumpah. Okey, apa pun semoga bertiba. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jika berkawan selagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye.